数百名空教徒齐聚一堂，共同庆祝仁珠尊王神的生日。这一庆祝活动每年在农历1月28日举行，场面热闹非凡，体现了社区的团结和对传统文化的热爱。数百名空教徒聚集在清场宫庆祝仁珠尊王神的生日，活动定于2025年2月25日举行。此次庆祝活动进行得庄重而热烈，包含多种宗教仪式和献祭，以表达对仁珠尊王神的敬意。活动中，狮子表演和华人文化艺术表演增添了喜庆氛围，伴随着鼓声的节奏，使口困的整个仪式更加生动。清场宫负责人Junaidi表示，仁珠尊王神的生日每年在农历1月28日庆祝，活动以盛大的聚餐结束，充满欢乐与团聚的气氛。Kegiatan kita yang ulang tahun Dewa Hindu Juno itu diperingatin setiap tanggal bulan 1 tanggal 28 Imlek. Ini memang setahun sekali kok ya? Setahun sekali. Ya. Makna dari perayaan ini apa kok? Perayaan setiap kali memang ulang tahun Dewa. Memperingatin ulang tahun Dewa. Ya. 与此同时，清场宫副主席希望永远得到仁珠尊王神慈悲的庇佑，并祈愿生意兴隆，事业顺利。Harapan kita semoga seluruh umat itu selalu diberikan keselamatan oleh Dewa Hindu Juno dengan usahanya berjalan lancar dan semuanya ya sehat selalu. Itu harapan kita semua。仁珠尊王神的生日庆典成为了空教徒们加深彼此关系，并强化他们精神信仰的重要时刻。怀着团结的精神，期望这样活动能继续传承，作为印度尼西亚文化与宗教遗产的一部分。Lutfi Pal TV